Dia gelak lah. Okay, kita rasa macam kita boleh buat semua. Tapi bila ada anak tu, kita tak boleh perform. Contoh pagi, of course lah anak kena settle daripada pagi. Daripada pagi tu dah macam tu dah. And saya tak minat masak. Boleh nak masak, boleh masak, tapi Messi lah. Nak kena atok satu-satu baru nak jalan. Time tu dah sejam dah. Budak dah lapar dah. Macam tu. And lepas tu bila dah ada anak tu, yang tu juga menyebabkan saya rasa macam sebab saya tak masak, saya tak boleh bangun awal, saya tak boleh handle anak, baju-baju. Even setiap vacation ke apa ke, husband saya akan pack bag depa. Sebab dia tahu saya tak boleh buat. Pack bag, baju, seluar apa semua macam tu. Lepas tu itulah titik kelemahan saya tu yang saya sangat-sangat down. Aku ni mak kot. Takkan tak ada naluri ibu langsung. Tapi memang kurang. Tapi kita sayang. Kita tahu kita ibu. Kita of course kita sayang anak kita. Tapi kita tak boleh perform macam tu. Kita rasa macam of course lah failure lah sebagai seorang ibu. Cuma husband saya dia tak pernah complain. Dan dia kata I okay. Pasal apa you tak okay? Dia cakap tu. Saya cakap ke dia, you okay dengan I tak okay dengan diri sendiri.